Welcome to Asian Printing Styles dan mypertanian.com. Saya MK. Hari ini MK nak tunjuk bagaimana cara kita nak buat repotting. So, assuming kita hari ini dah sediakan polybag. Lepas tu kita dah masukkan tanah ataupun medium campuran yang sesuai. Okey, kita hari ini nak buat pemindahan anak benih pokok bunga Channa. Okey, Channa. So, maka kita dah sediakan medium. Okay, kita keluarkan salah satu anak benih yang kita sediakan. Okay, kemudian kalau tuan-tuan tengok, okay, ada dua cara ya. Ada dua cara kita nak membuat pemindahan. Satu, saya sendiri gunakan lidi bambu. Okay, saya cucuk sebelah kiri, kanan dan supaya dia jadi longgar. Okay, ini adalah salah satu cara sahaja. Tak perlulah nak ikutkan. Okay, so ini adalah cara yang kedua pula. Cara yang kedua di mana? Okey, untuk cara yang kedua pula, tuan-tuan kena ambil ataupun angkat seeding tray tu. Okey, kemudian picit dekat bawah, So kalau picit, dia akan keluar sendiri. Okey, dia akan keluar sendiri. Kalau tuan-tuan tengok di sini ya, nampak dia cantik sangat. Okey, dia nampak dia cantik sangat. Ada akar, ada rongga dan sebagainya. Okey, dan sekarang tanam ataupun pindah anak benih. Okey, kemudian tekan sikit dekat bahagian tengah. Kemudian siram. Okey, ini cara saya, Okay, saya siram dulu. Saya siram dulu, basahkan dia dulu. Kemudian saya tekan, jadikan dia straight. Okey, kemudian saya akan topak balik tanah. So benda ni dia sebenarnya akan pegang anak pokok dengan lebih kuat. Okey, tak semestinya cara saya betul, tetapi inilah cara saya sendiri. Okey. So kalau tuan-tuan ada cara tuan-tuan sendiri, bolehlah cuba, janji berjaya sahaja. Okey. So saya dah buat. Tuan-tuan bila lagi? Jap, belum habis lagi. Okay, satu last part yang kita perlu buat adalah kita kena label. Jangan lupa, kita kena label. So, saya sediakan masking tape, marker pen, saya tulis je. Okay, so saya akan tuliskan nama, ID pokok bunga tersebut dengan tarikh supaya dia dapat identification yang betul. Okay. Sebarang soalan, tuan-tuan bolehlah komen kat ruang komen, nanti kita akan revert balik. Terima kasih. Jumpa lagi.